Semua dikasihi, insyaAllah tersambung bahasan kita tentang solat jemaah ni. Betul ke kita berhenti sini atau lepas lagi? Saya pun tak ingat. Dah, saya ingat. Susunan keutamaan menjadi imam. Dah ke belum? Dah. Okey. Orang yang lebih layak jadi imam? Dah belum? Hah? Baik. Yang ni? Dah. Syarat sah menjadi ikut imam? Apa lagi? Ada lagi yang saya tunjuk gambar apa semua ni? Ha? Belum? Okay. Syarat sah saya rasanya. Okey, kita masuk kepada syarat sah mengikut imam. Okay, muka surat 27. Syarat sah mengikut imam. Okey, ada beberapa syarat ya. Yang pertama, kedudukan makmum hendaklah di belakang imam. Itu nombor satu lah. Makmum mesti duduk di belakang imam. Jadi macam mana nak tahu kedudukan dia di belakang imam ni? Tengok macam mana dia, cara solat dia, keadaan solat tu macam mana. Sebab orang solat ni macam-macam. Ada solat berdiri, ada solat duduk, ada solat baring. Jadi nak tahu dia ni belakang imam macam mana. Okey. Kalau dia ni solat berdiri, maka diukur dengan tumit. Tumit makmum, belakang tumit imam. Ya? Tumit makmum, belakang tumit imam. Belakang sikit pun dah okey. Bukan macam kita sembahyang berdua, sini imam, kat sini makmum, jauh penuh. Tengok tu, setengah orang lah kan, kita tengok jauh dulu. Okay. Dia sekurangnya belakang tumit imam. Nanti kita akan terangkan macam mana cara yang lebih sempurna. Ini menjadi syarat. Kalau dia dua-dua tu solat duduk, macam mana? So, imam duduk, makmum pun duduk juga. Pernah jumpa tak? Kalau berdiri ni kita biasalah. Tak, tu imam duduk, makmum pun duduk. Dua-dua tu duduk belakang. Pernah jumpa tak? Tak, sembahyang duduk. Mana dua-dua tu tak mampu berdiri. Okay. Tapi mungkin boleh berlaku, mungkin. Maka kedudukannya diukur dengan dua papan punggung. Punggung makmum belakang pada punggung imam sikit. Dah kira okey lah tu. Jelas kalau duduk dengan duduk. Kalau orang tu sembahyang mengiring, maka rusuk dia tu, lambung dia tu kena belakang daripada rusuk imam lah. Kalau solat berbaring, dikira kepala makmum dan belakang kepala imam. Kita tengok gambar lah. Sini pun kelabu yang sini. Okey. Cuba kita tengok gambar tu. Dalam buku gambar terang ke tak? Tak berapa terang gambar. Okey, tapi tak apalah. Sini pun kalau ikutnya terang juga lah. Okey, kena macam tu. Tumit
Ini lebih sempurna lah. Dia sebenarnya kalau kita sembahyang berdua, ujung jari kaki kita tu selari dengan tumit imam. Itu yang sempurna. Okey, ujung jari kaki kita tu selari dengan tumit imam. Itu pada orang belajar lah. Orang tak belajar jauh lagi. Ada gambar tu. Kalau dia duduk selari macam mana pula? Tumit dia dengan tumit imam sama. Sah ke tak sah? Jawapan dia sah. Tetapi makruh. Dan hilang fadilat jemaah. Sah tu tetap sah. Lalu selari. Selari bahaya tuan-tuan. Pasal takut tengah sembahyang tu, makmum tu terkedepan sikit. Hancur. Batal lah sebab dia duduk lebih depan daripada imam. Okey, jadi yang penting ni ialah kita kena duduk belakang imam. Dan sebaik-baiknya macam dalam gambar tu lah. Kalau kita makmum seorang je. Kalau ramai macam kita ni lah, duduk belakang. Jelas ya? Yang pertama. Kalau sekiranya solat duduk, tu pun dekat gambar, imam dengan makmum, tengok tu. Punggung imam, punggung makmum tu belakang pada punggung imam. Okey lah tu. Kalau solat mengiring, rusuk. Makmum rusuk imam. Solat baring, kepala makmum pada imam. Ni kita tak ulas panjang lah, pasal nak cari pun payah. Kan? Kalau jumpa macam tu memang bertuah penuh. Boleh masuk tiba-tiba kalau jumpa ni. Okey. Ni, yang ni tak ada dalam buku, saya masuk kemudian. Tengok gambar lah, tengok gambar. Ada dalam buku ni. Contohnya lah kan, kita jaga ayah kita, ayah sakit. Tapi ayah pun kata dah dia ahli masjid selalu solat jemaah. Dia pun nak sembahyang jemaah juga. Kita jadi imam. Boleh macam ni. Kita berdiri, dia duduk belakang. Nampak tak? Ataupun kalau dia berbaring. Berbaring nak gambar yang seterusnya. Macam tu lah dia berbaring. Mana bolehkah kaki dia tu depan pada kaki imam? Tak apa. Yang kalau dia baring, dia ambil kira kepala. Kepala belakang. Makna orang sakit pun boleh lagi solat jemaah. Jangan kata tak boleh. Katakanlah yang jaga tu ayah, anak jaga ayah. Contoh. Okey, jaga ayah. Nak pergi masjid, takutlah ayah ada keperluan apa-apa. Maka gugur tu tak boleh solat jemaah sebab jaga orang sakit. Jadi takkanlah nak apabila dah ada berdua macam ni nak sembahyang seorang-seorang. Banyak jemaah. Jelas tuan-tuan ya? Biasa orang tak buat macam ni. Seorang-seorang ni. Biasa. Sebab apa? Sebab tak tahu kan? Itu syarat sah pertama. Syarat sah kedua, kalau kita solat berjemaah ni, makmum mengetahui perpindahan imam dalam solat dari satu rukun ke rukun yang lain. Makmum kena tahu perpindahan rukun imam. Daripada berdiri ke rukuk ke yang tidak ada sujud. Kalau dia tak tahu, macam mana nak ikut? Kalau dia tak tahu, macam mana nak ikut? Okay. Contoh macam ni. Katakanlah dia duduk belakang sana. Kata belakang dinding contoh. Mula-mula bunyilah pegangan imam Allah. Tiba-tiba mic rosak. Tak dengar langsung. Macam mana dia nak buat? Dia tak boleh ikut lah. Dia kena mufarakah. Salat sendiri-sendiri.
Sebab dia mana tahu, tu kan nak agak, imam dah rokok kot, dia pun rokok, sedangkan imam mungkin belum rokok lagi. Dia tak boleh agak-agak, dia kena tahu perpindahan rukun imam, baru jadi sah. Jelas tuan-tuan? Jadi macam mana nak tahu perpindahan rukun itu? Yang pertama dengan melihat kepada pergerakan imam. Dia tengok tu imam tu gerak, dia tahulah. Itu kalau dia duduk belakang imam. Kalau duduk jauh, mana dia nampak imam? Yang tu tengok pergerakan sebahagian makmum. Tengok makmum yang depan dia, sebab makmum yang depan dia ikut makmum yang depan tu depan imam. Jadi dia tengok tu, itu dia mengetahui pergerakan juga. Lah ya. Ataupun dia tak nampak pergerakan tu, contohnya duduk belakang dinding, tak nampak pergerakan, tapi dia mendengar suara imam, itu boleh lah juga. Ataupun mendengar suara membalik. Tahu tuan-tuan membalik? Membalik tahu tak? Suara imam tak dengar, mic tak ada. Okey, imam tu imam tua, suara pun slow je. Kalau suara slow makmum ramai, mic tak ada, dia kena pakai membalik. Membalik suara kuat tu, macam kita Mekah tu kan, imam tu Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, itu nama dia membalik. Jadi kalau imam suara tak kuat, makmum ramai, mic tak ada, dia kena pakai membalik. Kalau tidak, kesian orang belakang tak dengar. Jadi sama ada mendengar suara imam ataupun mendengar suara membalik. Itulah cara nak mengetahui pergerakan imam dari satu rukun ke satu rukun. Kalau dia tak tahu, maka dia kena berpisah daripada imam. Dia tak boleh pakai agak-agak. Jelas tuan-tuan? Syarat sah yang ketiga, makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat. Ini syarat sah ketiga, makmum dengan imam biar semayang tu dalam satu tempat. Kalau bukan satu tempat, tak boleh, tak sah. Walaupun dia mengetahui pergerakan imam. Contoh, kita masjid sini, ada rumah sebelah tu, speaker sampai ke rumah dia. Dia kata aku semayang dalam rumah je kot lah, kau tahu pergerakan imam? Tak sah. Kenapa? Kerana dia tidak berkumpul di satu tempat. Dia kena duduk di satu tempat. Nanti kata kalau boleh, nanti ada orang semayang ikut Imam Masjid Haram. Contohnya bulan puasa kan, tarawih. Kita beza dengan Mekah 5 jam. Okey. 5 jam kan? Maksudnya kita baru pukul 9 lah, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Dalam pukul 2 ataupun pukul 3 tu 3 pagi itu sudah waktu tarawih kat Mekah. Kita belum subuh lagi. Sebelum subuh kita boleh sampai tarawih. Dia pun siap buat skrin secara langsung daripada Mekah kan, ada tarawih kan. Dia pun terima Allah Akbar, dia pun Allah Akbar, dia ikut Imam Masjid Haram. Secara langsung sah atau tak sah? Tak sah. Tak boleh, tempat lain-lain. Okey, jadi imam dengan makmum kena berkumpul satu tempat untuk mendirikan solat jemaah. Tidak sah. Jadi apa maksud satu tempat tu? Tempat tu ada, kita bahagikan. Tempat tu tempat macam mana? Yang pertama ialah berada dalam satu masjid. Imam dengan makmum dalam satu masjid. Ini masjid ke bukan ni? Bukan masjid kan? Selangor itu bukan masjid, betul tak? Okey. Katakanlah ini masjid. Sah ikutan di mana sahaja ruang masjid sekalipun jarak antara kedua-duanya adalah jauh.
ataupun terlindung oleh dinding-dinding yang boleh dilalui. Walaupun pintu itu ditutup atau dikunci, asalkan makmum itu memenuhi syarat berikut. Kalau dalam masjid, makmum duduk mana pun sah belaka. Katalah ni imam, ni makmum, ada satu baris, ada makmum duduk seberang sana tu, seorang-seorang, dia ikut imam, sah. Walaupun ada tu pintu ni semua kunci, masih sah masjid. Kalau masjid, walaupun jarak antara imam dengan makmum 1 kilometer. Ini imam, ni makmum, lepas tu kosong 1 kilometer belakang ni ada seorang ikut imam ni, sah juga. Pun jauh 1 kilometer. Tapi ada syarat lah. Syarat yang pertama, makmum tu kena tahu perpindahan rukun imam. Kalau tak tahu, tak boleh. Tahu macam mana? Hal tadi lah. Pokoknya dengar suara. Yang kedua, tidak ke depan daripada tempat imam berdiri. Jangan pula jauh, duduk depan pula. Kan ada tempat kan, contohnya lah, imam duduk sini, kan, duduk dalam sikit, dia sambung kat luar belah depan. Contohnya, tak sah. Makmum yang sah duduk depan imam ada, kan tak ada di Kaabah. Imam duduk sebelah sini, makmum duduk sebelah sana, depan imam lah tu, ataupun belah sana, tapi menghadap Kaabah. Walaupun depan imam masih sah. Yang tak sah apa ni? Ni Kaabah, imam duduk sini, dia duduk depan sini, mana menghadap arah yang sama dengan imam. Kalau duduk depan tu, memang dia tak sah. Tapi kalau dia menghadap arah lain, dia sah. Jelas tak? Tidak ke depan daripada tempat berdiri imam. Yang ketiga, boleh pergi kepada imam secara biasa walaupun terpaksa berpaling daripada kiblat atau membelakanginya. Ini dalam mazhab Syafi'i dia ada syarat ni, iaitu syarat dia boleh pergi kepada imam walaupun dengan berpaling daripada kiblat atau membelakanginya. Apa maksudnya? Katakanlah ini masjid. Kata ini masjid. Dia duduk mana-mana pun sah. Kenapa? Kerana dia boleh pergi kepada imam. Dia mazhab Syafi'i dia ada satu syarat yang agak kita kata strict, iaitu disyaratkan makmum boleh pergi kepada imam. Bukan maksudnya makmum kena pergi kepada imam, pergi buat apa? Boleh pergi kepada imam nak menunjukkan dia ada hubungan dengan imam. Jadi dia boleh pergi kepada imam apabila apa? Ada pintu. Katakanlah pintu semua tak ada, yang ada depan imam je ada pintu. Boleh faham? Maka tak sah. Sebab kalau nak pergi pada imam, dia kena duduk depan imam. Maka tidak sah. Tapi selagi ada pintu kat sini, duduk dalam masjid, walaupun pintu tu tutup sekalipun, dia boleh sah. Sebab dia boleh pergi pada imam. Walaupun dengan cara membelakangi kiblat. Macam mana cara membelakangi kiblat? Contoh duduk belah sana. Belah sana. Pintu belah sini tak ada. Pintu belah belakang tu ada. Macam mana nak ke pintu belakang? Mesti dia akan pusing membelakangi kiblat. Baru dia boleh masuk ke sini. Pun tidak mengapa. Jelas tak ni? Boleh faham ke tak? Itu tak jelas. Nanti kita akan sentuh solat kat hotel. Solat kat hotel ni kita akan sentuh. Secara umumnya mazhab Syafi'i kata tak sah. Sebab duduk di bangunan lain. Kecuali kalau hotel tu hotel yang bersambung dengan dataran Masjid Haram. Dan dataran itu penuh. Dan di semayang tu di surau hotel, bukan di bilik hotel. Barulah
kalau dikira sah. Itu ada dalam muzakarah haji di Malaysia. Nanti kita akan sentuh sampai masa ini. Okey, boleh jelaskan tak setakat ni? Lalu duduk masjid, duduk mana-mana pun sah. Syarat di masjid, bukan surau, bukan apa, masjid je ada. Duduk mana-mana pun sah, pintu tutup pun sah. Sebab nak beza dengan bukan masjid ni. Kalau bukan masjid tutup tak sah, orang luar. Lain cerita nanti. Okey. Itu kalau duduk imam dengan makmum duduk dalam masjid, pintu ada, walaupun pintu tu dikunci sekalipun, jika masih sah. Sebab masih ada pintu. Yang kedua, berjemaah bukan dalam masjid. Berjemaah bukan dalam masjid ni ada dua tempat. Satu bangunan yang bukan masjid. Yang ni kalau ikut dengan Selangor, ini bukan masjid, ini bangunan tapi bukan masjid. Satu lagi ialah tak ada bangunan, iaitu di padang. Orang sembahyang jemaah juga kat padang, kan? Tak ada orang sembahyang jemaah kat padang. Pelik lah tuan-tuan ni. Ada ke tak? Ada. Kalau kat Kelantan tu buat kat stadium ni, padang lah tu. Kalau dekat negara-negara Arab, kalau sekiranya semayang raya, memang buat kat padang, kita buat kat masjid. Walaupun masjid ada. Masa saya duduk Mesir dulu, setiap masjid ada padang. Dia macam tu lah. Semayang Jumaat, semayang biasa dalam masjid. Kalau semayang raya je, masjid tutup, semayang kat padang. Maknanya, kalau untuk jadi syarat sah untuk semayang kat padang, maksudnya ialah makmum dan imam berada di padang, dua-dua di padang, maka syarat sahnya ialah kedudukan antara satu saf dengan saf yang lain atau antara makmum dengan imam mestilah tidak berjauhan melebihi 300 hasta atau 150 meter dan tiada penghalang. Itu syaratnya. Katakanlah ini padang, imam dengan makmum, jarak dia jangan sampai 300 hasta. Kosong tu baru ada makmum, tak boleh. Kurang pada tu sah. 300 hasta ataupun kalau kita convert sekarang ni 150 meter. Yalah, tak salah ni. Begitu juga antara saf dengan saf. Saf ini nak saf yang satu lagi tu jangan sampai jarak tu 150 meter ataupun 300 hasta. Kalau tidak, yang belakang tu tak sah. Jelas tak? Contoh kita buat satu gambaran, kita buat semayang di padang. Katalah ada kita buat satu festival apa-apa sampai tengah hari, satu hari. Jadi apabila masuk semayang Zuhur tu, nak semayang kat padang. Orang ramai semayang kat padang. Biasanya kat padang tu ada kemah, beberapa kemah. Katakanlah kat kemah utama yang depan padang tu, okey, yang belah sini contohnya, dia ada kemah. Jadi orang pun semayang lah, imam, soh, 2-3 soh. Lepas tu panas. Lepas tu ada kemah belakang sana. Ada orang buat soh di dalam kemah sana. Sah ke tak orang yang duduk dalam soh kemah sana tu? Sini kosong ni, kosong. Lepas tu ada soh. Ada kemah lain, dia duduk dalam kemah tu. Padang lah, tapi padang lah. Membumbung je kemah. Sah ke tak sah orang belakang tu? Tengok jarak lah. Kalau sekiranya jarak dia kurang daripada 300 hasta, sah lah. Jelas tak? Dan tidak ada penghalang.
Syarat kedua, tidak ada penghalang. Maksudnya antara soft sana dengan soft sini ni tak ada apa-apa penghalang. Kalau ada apa-apa penghalang, tidak sah. Contoh, tengah tu dia buat satu penghalang, ada apa ni, barrier besi dia buat. Okey? Kan ada kan orang pakai besi tu kan, tutup tu, habis ditutup ni. Jadi kalau nak pergi ke situ kena lompat lah dari situ. Sah tak orang belakang tu? Tak cukup 150 meter yang orang belakang. Sah ke tak sah? Tak sah sebab ada penghalang. Untuk pergi pada imam tak boleh. Yalah tak ada. Ya. Di masjid, kemudian ni bangunan yang bukan masjid, nanti kita nak bincang. Banyak imam dengan sebahagian makmum dalam masjid, sebahagian lagi di luar masjid. Nanti kita bincang. Jelas tak yang padang ni? Nak pindah tu kena faham dulu. Faham betul ni? Susah hati saya tengok macam ni. Faham ke tak yang padang ni? Apa syarat sah dia? Boleh faham? Okey, boleh faham lah. Kalau bangunan itu bukan masjid, tak kira apa nama pun, balai raya, surau dan sebagainya, yang bukan masjid. Okay. Apa syarat sah dia? Yang pertama, kedudukan antara satu saf dengan saf yang lain, antara makmum dengan imam mestilah tidak berjauhan melebihi 300 hasta. Cakap padan juga. Dalam masjid tak apa, 1 kilometer pun tak apa. Yang penting makmum tahu pergerakan imam. Tapi kalau bukan masjid, dia ada syarat macam kat Padang, iaitu 300 hasta. 300 hasta pun 150 meter pun jauh tuan-tuan. Jelas jarak antara imam dengan makmum ataupun antara makmum dengan makmum yang lain. Itu maksudnya. Yang kedua, jangan ada di antara imam dan makmum suatu yang mencegah daripada laluan pergi kepada imam dengan jalan biasa, bukan dengan cara membelakangkan kiblat. Yang kedua ialah jangan ada sesuatu yang menghalang untuk makmum pergi kepada imam dengan jalan biasa, bukan dengan cara membelakangkan kiblat. Maksudnya macam ni. Ya, boleh kita apply kat sini teruslah Kita apply kat sini tu. Sekarang ni kita dalam ni, ini bukan masjid. Ikut fatwa Selangor bukan masjid. Kita pakai yang tu, bukan masjid. Ni untuk imam. Okey. Ni untuk imam, ni makmum. Kemudian ada orang semayang kat luar. Luar sana. Maka untuk jadi syarat sah, pintu mesti buka. Kalau pintu tutup, orang luar tak sah. Pertama. Sebab bukan masjid. Sebab kalau tutup, dia tak boleh pergi pada imam. Okey. Katakanlah tu imam duduk sini. Kat sini. Pintu buka kat sini. Okey. Maka yang sana tak sah. Sebab kalau nak pergi pada imam, dia akan ke depan daripada imam. Imam duduk belakang dia. Nampak tak tuan-tuan ni? Kalau sini pintu tutup, tapi situ buka, macam mana? Orang depan ni tak sah, orang belakang sana baru sah. Sebab dia boleh pergi kepada imam dengan cara membelakangkan kiblat. Ya. Nak azan ke?
8.32. Jelas tak tuan-tuan? Kalau ni surau, bukan masjid. Kalau pintu ni tak buka, pintu sana saja buka, yang sah ialah orang yang belakang pintu sana. Orang yang depan pada pintu sana sampai sini tak sah. Sebab orang sini nak pergi pada imam, dia akan membelakangkan kiblat untuk pergi pada imam. Jelas ke tak tuan? Boleh jelas ke tuan-tuan? Ya. Sebab nak menunjukkan bahawa ada connection dengan imam. Kalau ditutup, macam seolah kita putus. Ha? Apa dia? Boleh nampak, boleh dengar tapi tak boleh nak pergi. Dia kata, pergi kepada imam. Disyaratkan boleh pergi kepada imam. Masjid tak apa. Masjid dia longgar, masjid semua boleh. Boleh. Bukan masjid tak boleh. Beza. Kalau sini tutup, sah sini tak sah. Buka ni, tadi buka kan? Buka. Dah buka pintu ni. Kena buka. Dia tak semestinya buka. Dua-dua buka yang boleh seorang boleh telus. Tak perlu buka lebar. Buka yang ke mana kalau orang masuk, seorang tu boleh lalu. Lah Tapi bukan dengan cara membelakangkan kiblat. Dia kena tak boleh membelakangkan kiblat. Ini saya berbicara dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab dia tidak mensyaratkan itu. Jadi saya menganggap tuan-tuan ni orang bermazhab Syafi'i sebab saya ngajar je ni. Ada tuan-tuan mazhab lain. Mazhab lain mungkin tak adalah syarat ni. Ini mazhab Syafi'i. Yang ketiga, jangan ada di antara kedua-duanya sesuatu yang menghalang daripada melihat imam atau saf-saf di belakang imam, satu pintu yang ditutup atau tirai yang dilabuhkan. Satu boleh pergi pada imam, satu lagi ialah tak boleh melihat imam. Sebab tu kalau sekiranya dalam surau, kalau kita kata surau tu tidak mengambil hukum masjid, muslimah tu tabir dia tu kena buka sikit. Untuk sekurangnya lulus satu orang boleh masuk. Kalau ditutup semua, maka tidak sah. Kalau bukan masjid. Kalau masjid tak apa ditutup tirai tersebut. Jelas tak? Yep. Saya tahu benda tu. Betul. Surau ni ada kat Malaysia je. Kat negara tak ada surau. Dia ada sama ada masjid ataupun musalla. Jadi kalau sekiranya kita kata surau ni bukan masjid, maka dia akan mengambil hukum musalla. Kat negara ada musalla. Dia tidak ada surau. Surau ni kat Malaysia aja ada. Maka musalla dia mengambil, maknanya kalau musalla hukumnya ini. Dalam kitab-kitab Syafi'i pun macam inilah hukum musalla. Bangunan yang bukan masjid. Cuma kat Malaysia ni dia ada surau, ada musalla. Musalla ni bilik kecil-kecil itulah. Tuan musalla. Tapi dari segi hukum sama. Sebab dia bukan masjid. Pada
apa ni, fatwa negeri Selangor. Sebab kita duduk di Selangor, saya pakai lah menghormati wang mufti. Nanti kita akan sampai pada itu perbahasan. Nanti kita akan sampai satu perbahasan, adakah surau mengambil hukum masjid. Nanti situ ada pandangan saya. Tapi saya tak beritahu sekarang. Cuma pandangan saya itu tidak bolehlah mengatasi mufti. Ingat macam tu lah. Okey. Jelas tak tuan-tuan ni? Yang tajuk ni? Iaitu kena buka dan jangan ada penghalang. Muslimat pun kena buka sikit. Lansir dia tu. Untuk dia dari segi fiqahnya boleh pergi kepada imam. Bukan nak suruh dia pergi. Nak tunjuk ada connection dia dengan imam. Sama saja. Boleh tak kita lalu kat pintu kaca? Dia bukan nampak boleh pergi. Dia nampak satu boleh pergi, satu lagi dia dua situ. Pintu kaca yang tertutup pun sama. Kena buka. Okey. Yang ketiga, berjemaah di tempat berbeza. Iaitu imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Okay. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Macam mana pula? Maka sah ikutan dengan syarat. Yang pertama, jarak yang tidak melebihi 300 hasta atau 150 meter dikira dari tepi dah masuk. Waktu dah kan? Nak sambung lagi ke nak berhenti dah? Tanya je lah. Ataupun yang ni kita tangguh bulan depan. Terpulang. Saya okey je, saya free je malam ni. Imam dalam masjid, sebahagian makmum dalam masjid, sebahagian lagi di luar masjid. Bukan surau bukan surau, bukan bangunan, tapi masjid. Kita kata tadi kalau masjid duduk mana-mana pun sah. Lalu kat luar macam mana pula? Dia ada syarat-syarat dia juga. Untuk sah orang yang kat luar tu. Okay. Dah azan lah kot. Ataupun kita tutup dulu baru azan. Kalau azan saya tak tutup, kena sambung. Kalau tutup, azan tak sambung dah. Macam mana nak amal tu? Azan lepas tu sambung. Sanggup ke tuan-tuan tunggu ni? Tak apalah kalau macam tu. Azan dan kita sambung. Kalau nak lah. Okey je. Azan betul penting. Tak ada masalah pun. Siapa azan? Bilal, sila azan ni.
Okey, kita sambung sikit tempat berbeza. Kepada yang bertanya tadi, kalau nak tahu apa pandangan saya, kena baca lagi lah, ada belakang kita masjid dengan surau, situ ada. Okey, yang pertama, kalau tempat yang berbeza, jarak antara makmum di luar masjid itu, okey, mestilah tidak melebihi 300 hasta daripada dinding masjid, bangunan masjid. Itu yang pertama. Okey, dikira daripada masjid, bukan di luar masjid. Okey, kata ini bangunan masjid. Okey, ini bangunan masjid. Kemudian ada orang kat luar. Jangan kosong antara masjid dengan saf itu 300 hasta, itu maksudnya. Kalau dia bersambung daripada sampai itu 1 kilometer pun tak apa. Kalau dia bersambung itu 1 kilometer pun tak apa. Yang dimaksudkan ialah kosong ruang antara dinding masjid dengan saf yang orang buat tu. Itu syaratnya. Dia boleh faham tak tuan? Macam orang sembahyang kat padang tadi lah, jangan jarak kosong tu 300 hasta. Okey, yang kedua, jangan ada di antara imam dan makmum sesuatu yang mencegah daripada laluan pergi pada imam dengan jalan biasa, bukan dengan cara membelakangkan kiblat. Okey, kita katakanlah ini masjid. Okey, dan ini pintu-pintu masjid. Yalah ini pintu-pintu masjid, ini pintu masjid, itu pintu masjid, ini pintu masjid, ini pintu masjid. Tapi itu kita kata padang lah, luar bangunan masjid. Yalah bayangkan begitu. Jadi macam mana nak syarat sah dia? Syarat yang kedua ialah pintu kena buka untuk orang luar. Untuk orang luar, supaya dia boleh pergi kepada imam. Bukan nak suruh dia pergi, nak tunjuk ada connection, ada hubungan dia dengan imam tu. Okay? Jangan mana pintu tu kena buka. Dan dia boleh pergi kepada imam dengan jalan biasa, bukan dengan cara membelakangkan kiblat. Maksudnya, kalau luar masjid tadi, pintu ni tak buka, pintu tu buka. Jadi orang yang duduk depan pada pintu tu tak sah. Kenapa? Kalau nak pergi pada imam, dia kena membelakangkan kiblat. Nampak tak tuan-tuan gambaran yang saya buat ni? Okay. Kalau pintu ni tutup, pintu belakang dia buka, maka sebelah kiri kanan tak sah, yang belakang tu saja yang sah. Inilah tak? Sebab orang belah sini macam mana nak pergi, dia kena belakangkan kiblat. Apa boleh dia pergi? Okay. Itu kalau orang di luar. Yang ketiga, tidak ada yang mendinding antara imam dan makmum, ada sesuatu yang mencegah daripada pergi pada imam, maknanya kena buka lah.
Tetapi jika suatu mendinding atau imam makmum berpintu terus berimam, maka disyaratkan untuk sah ikutan mesti ada rabitah yang berdiri berbetulan pintu tersebut. Okey, satu lagi dia kena ada rabitah. Rabitah ni maksudnya penghubung antara imam dengan makmum. Jadi kalau dia duduk luar masjid, kena ada orang yang duduk di tepi pintu masjid tu sehingga orang luar tu nampak dia. Itu antara syarat dia juga. Dia panggil rabitah. Jelas tak tuan-tuan ni? Tuan-tuan senyap faham lah pun. Okey. Nanti kita akan tu lagi lah ya, akan datang, sebab akan datang ni untuk lebih faham. Saya dah buat gambar rajah tuan-tuan. Okey, kalau duduk masjid macam mana, masjid bertingkap macam mana, di masjid dalam kemudian ada makmum kat luar, ada terpisah ke tempat letak kereta dan sebagainya. Ya. Masjid 2 tingkat atas bawah. Dia ada syarat-syarat dia. Kalau kita tengok gambar rajah ni, kita insya-Allah kita mudah faham lah apa yang saya terangkan ni. Tapi no, itu jadi panjang pula ceritanya. Jadi rasa kita tangguh ke hadapan lah pun lah. Okey, ada soalan lagi tak? Ada lah. Ada ha. Dalam konsep yang pulau ini ada stop. Sebab kalau di antara daripada sini daripada hujung sana nak pergi ke imam, mana pun jalan itu membelakang imam. Kan tu dah buka tu. Kalau buat kecil pun boleh. Muat tak seorang lalu? Muat, bukan lalu macam tu. Lalu mengiring, muat lah. Muat lah tu. Bukan nak suruh dia pergi, nak suruh masuk ada connection. Mana muat saja dah, okey, Jadi sekarang imam duduk sini. Kalau dia baru situ, dia tidak mendepan pada imam. Okey lah tu. Jangan imam duduk sini. Jadi kalau nak pergi pada imam, dia akan pergi di depan imam. Itu tak boleh lah. Nampak tak? Kalau imam duduk sini, dia punya pintu depan kan. Tapi ini mungkin boleh. Itu dah boleh dah. Kan tadi boleh teluh kan? Boleh lah tu. Bukan nak suruh dia pergi, tak. Itu syarat saja. Syarat saja. Jelas tak ni? Okey. Okey, kita berhentilah dulu apa yang baik daripada Allah SWT. Ada lagi? Tak cukup sebab dia dilindungi oleh tu lansir tu, kena buka sikit. Untuk lulus seorang boleh keluar. Syarat saja, bukan dia kena pergi. Di samping pintu pun kena buka. Tak kira lah buka sini ke, buka depan sana ke, tak semestinya. Yang penting dia disyarat boleh pergi. Jelas nak buka tengah sana pun tak apa. Tak semestinya buka sini. Jelas kata ni? Okey. Apa yang baik daripada Allah SWT, alhamdulillah sendiri berkali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.